kita masuk ke bahagian yang paling sukar untuk dibincangkan. Kesan kepada manusianya, kehilangan nyawa yang memang tak terbayangkan. 1053, itu angka rasmi kematian setakat 17 Disember. Bukan sekadar nombor ya, setiap satu nombor tu adalah satu nyawa, satu insan, satu keluarga yang berkecai. Kehilangan yang sangat besar. Dan selain daripada yang disahkan meninggal dunia, ada lagi 200 orang yang masih hilang. Keluarga mereka hidup dalam ketidakpastian, tertanya-tanya, menanti berita yang tak kunjung tiba. Angka ni pula lebih 600,000 orang. 600,000 terpaksa tinggalkan rumah sendiri. Mereka kehilangan tempat tinggal, terpaksa mencari perlindungan di mana-mana saja yang boleh demi untuk teruskan hidup. Dan di tengah-tengah semua angka dan statistik yang menyedihkan ni, kita nampak realitinya di lapangan. Para penyelamat macam dari Palang Merah Indonesia ni, mereka bekerja tanpa henti. Satu tugas yang sangat berat, menguruskan mangsa yang terkorban dan pada masa yang sama, cuba menyelamatkan mereka yang masih ada. Kalau kita pecahkan ikut provinsi, kita boleh nampak betapa meluasnya kesan bencana ni. Aceh memang catat angka kematian dan kehilangan tempat tinggal yang paling tinggi, ratusan ribu orang. Tapi Sumatera Utara dan Sumatera Barat pun terjejas teruk. Memang satu tragedi yang dirasai di seluruh rantau. Selain daripada kehilangan nyawa, taufan ni juga bagi satu tamparan yang sangat hebat kepada ekonomi.